Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So kali ni aku nak sembang pasal dua phone bajet harga bawah RM1,000. Kedua-duanya daripada jenama yang sama, iaitu jenama Honor lah. So kita ada kat sini Honor X6e dan juga kita ada Honor X7e. So kita nak unboxing, tengok apa yang kita dalam kotak, dan juga aku nak share sikit dia punya spek-spek dia, nak tengok berbaloi ke dengan harga yang ditawarkan. Okay, so jom kita unboxing. Let's go. Okay, sebelum kita nak buka kotak kedua telefon ni, jom kita sembang pasal memory dan juga dia punya warna. So untuk Honor X6e ni, warna yang aku dapatkan ni adalah warna black. Warna hitam, RAM 4GB dan storan 256GB. Jangan salah faham, yang masuk Malaysia 128GB, bukannya 256. Okay, take note benda tu. Manakala untuk Honor X7e, dia punya pilihan warna yang aku dapatkan ni adalah warna sunrise orange, warna orange, RAM 6GB dan storan 256GB. Yang ni memang betul, masuk Malaysia 256GB. Bawah ni macam biasa kita akan dapat dia punya barang-barang dia punya kabel, dia punya charger yang sama, dan kabel pun jenis yang sama, USB Type A ke Type C. Dan macam biasa ada SIM pin tool, dan dalam ni kita akan dapat dia punya casing. Dua-dua jenis yang lembek punya. Tada, ini dia guys, Honor X6e dan juga Honor X7e. Aku boleh kata design Honor X7e ni macam iPhone 17 sikit. Nampak design dia kan, dua biji macam tu. Manakala Honor X6e ni dia punya platform kamera dia lebih lebar daripada 7e. Cuma warna hitam ni boleh kata lebih simple lah, dia clean je nampak. Ini warna yang nak menarik perhatian. Warna orange kan. Dari segi design dia, cuba korang komen sikit, mana satu yang korang lebih suka design dia. Okay guys, aku nak setting dulu kedua-dua telefon ni. Kita jumpa kejap lagi. Okay, aku perasan yang telefon bajet Honor ni, Honor X6e dan juga Honor X7e ni actually datang dengan bateri yang sama besar macam siri Redmi 17, iaitu kedua-duanya datang dengan bateri sebesar 7500 mAh guys. Yes, bateri dia besar guys, 7500 mAh combine dengan fast charging 45W, dua-dua sama. And korang boleh tengok specs tu actually dari segi bateri lah, specs yang sama macam siri Redmi 17 4G dan juga 5G. Cumanya perbezaan dengan siri Redmi 17 tu, yang ni aku rasa dia lebih selesa pegang di tangan. Bukan apa, yang Redmi tu dia punya size dia agak besar sikit, and aku dah cakap dah, berat dia 230 lebih berat daripada phone flagship Ultra Pro Max semua tu kan. Yang ni dia lebih ringan. Aku tengok dia punya keberatan, keringanan dia dalam 200 lebih sikit saja. So actually bila pegang pun tak rasa beban sangat lah. Dia masih lagi ada rasa agak berat sikit sebab dia sumbat bateri yang besar, tapi taklah sampai rasa lenguh sangat lah. So ini aku boleh kata alternatif yang lebih ringan lah. Kalau nakkan bateri yang gergasi 7,500 tapi tak nak berat sangat, boleh tengok Honor X6e dan juga Honor X7e. Ok, kalau aku nak cerita dari segi dia punya screen pun actually taklah gergasi sangat. Yang ni lebih compact sikit, dalam 6.6 inci macam tu tak silap aku. Kedua-duanya refresh rate 120Hz, so rasa lebih smooth sikit. Cuma panel dia masih lagi LCD dan kualiti dia biasa je, resolusi HD+. Ok lah untuk phone bajet bawah RM1,000. Kalau korang tengok dia punya bezel pun actually agak tebal juga, dan disebabkan kedua-dua telefon ni bukannya screen AMOLED, so dia datang dengan fingerprint sensor pada bahagian tepi, bukannya dalam screen. So testing sikit, 1, 2, 3. Untuk Honor 6 pula. Okay, cun. Okay, dan atas button power ni dia ada volume rocker lah. Dan untuk bahagian atas pula, actually korang boleh tengok kedua-dua datang dengan speaker satu, dan juga yes, kedua-dua masih lagi ada audio jack. Dan pada bahagian kiri pula dia ada punya slot SIM card, jenis hybrid, 2 SIM card ataupun 1 kad microSD dan juga 1 SIM card. Cumanya pada bahagian kiri Honor X7e ni dia ada button tambahan kat sini, diberi nama AI button lah. Phone budget Honor pun dah bagi macam-macam ciri AI. So pergi pada setting bahagian Honor AI, macam-macam ada AI Memories, Magic Portal. Ini bahagian AI button. Korang boleh custom lah, dia macam vibe iPhone sikit kan, dia punya animation dia. Dan aku suka dia support 3 function lah, short press, double press ataupun long press. Manakala untuk Honor X6e, kita pergi pada dia punya setting, tengok sikit ada tak AI. Tiada guys, tiada ciri AI, bukan macam Honor X7e.
7E. Okey, seperti yang korang tahu, Honor X series ni memang selalunya dikaitkan dengan tahan lasak. So walaupun dia bukan nombor 9, ada 7 dan 6, dia masih lagi ada ciri-ciri tahan lasak. Kedua-dua telefon support ciri kelas air IP64, kena air sikit-sikit okey, cuma jangan rendam. Dan juga telefon ni baling-baling should be okay lah. Dia kata dapat 5 bintang SGS, tahan sampai 1.8 meter drop test. So lebih confident sikit lah kalau terjatuh sikit-sikit, should be okay. Okay, kena sentuh pasal chipset dia kan. Cuba teka chipset apa. Dia gunakan chipset 4G sahaja. Walaupun telefon ni yang orange ni hampir RM1,000, tetapi dia masih lagi 4G, iaitu MediaTek Helio G81 Ultra. Untuk skor tak silap aku dalam sekitar 300 ke 400 ribu macam tu. Okay lah untuk daily usage. Actually kalau waktu aku guna ni tak adalah rasa macam lagging ke apa, tapi mungkin bila kita guna betul-betul proper, mungkin akan rasa delay yang agak ketara sikit lah, sebab performance bukan kekuatan utama telefon ni, dan juga of course dia tak support 5G lah. Ok, akhir sekali nak cakap pasal dua benda. Yang pertama software dia, kedua-duanya gunakan Magic OS 10 atas Android 16. Dari segi software update, jaminan semua tak ada. Dan dari segi dia punya kamera dia, depan kedua-duanya 8 megapixel selfie, dan pada bahagian belakang ada 2 biji, tapi satu je yang betul-betul function, iaitu kamera utama 50 megapixel. Dua-dua sama, dan ini sedikit sampel gambar dia guys. Jadi guys, itu sahaja video unboxing dan quick review untuk Honor X6e dan juga 7E ni. Aku boleh kata kalau korang mencari telefon bajet dengan bateri yang besar lah, itu kekuatan utama dia, bateri dan juga fast charging agak laju juga, boleh consider telefon bajet Honor ni. Dan juga dia ada yang untuk X7e ni, dia ada AI button dan juga ada ciri-ciri AI yang agak nice jugalah dengan harga dia kan. So itu saja, komen sikit pendapat korang dan like video ni kalau korang suka. So berapa harga dia? So harga dia untuk Honor X6e ni, harga bermula 6,999. Ada satu variant dia actually, dan juga ini ada satu variant juga, iaitu harga dia 899. Mana satu yang lebih berbaloi? Actually untuk long term dan juga ciri-ciri yang lebih menyeronokkan, aku lebih suka Honor X7e. So itu saja, komen sikit pendapat korang dan like video kalau korang suka, dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya Fatati, stay safe. Bye bye.